ada harga lantai dia berapa. Just follow je lah. Kenapa dia orang letak harga tu, because dia ada reason. Dalam dunia ni apa yang terjadi dia ada reason dia. Betul. Tak mustahil benda tu terjadi saya saja. Kau minum kau dah sebab kau dah harga. Betul. So kenapa Blockies letak harga yang lantai yang kau kena follow? Sebab dia tak nak engkau tanggung kos rugi tu jauh. Dia ada sebab dia. Faham? So kita follow je harga asal. Tak payahlah kita nak tolak sana, tolak sini. Macam tu. So follow je harga. Okay, faham. Okay, yang nombor 3. Pernah tak kena kecap sebab markup? Tak ada rasanya. Tak ada? Tapi belakang-belakang Okay geng, kita dah masuk ke part 3. Part nombor 3 So korang nak minum air Nedef ni sedap lah kopi. Dia pandai buat. Dia buat sendiri tau untuk aku. Dia tanya nak gula. Dia pakai gula biasa je. Tak apa, sedap. Kopi aku tak tahu biji kopi apa. Ni, ini daripada roastery dekat Ipoh. Beans daripada Guatemala dengan Brazil lah sini. Dia tak main Malaysia punya bean. Guatemala, Brazil. Guatemala dengan Brazil lah, kalau tak kita salah. teruskan dengan segmen yang ketiga abang Untuk soalan yang pertama dalam segmen ketiga ni, orang selalu label collector seller ni scalper. Apa respon abang? Scalper pada saya tak ada istilah scalper kot. Pada saya is more to hunter lah. Hunter. Okay. Diorang hunt benda-benda, diorang hunt barang-barang rare. So pada saya kalau benda ni agak sensitif tau, tapi saya pernah menjawab benda ni dengan saya punya viewers sebelum ni. Okay, kita as a collector, pada saya tak boleh melabelkan seseorang tu scalper sebab dia membeli. Okay, contoh kalau orang cakap, ini kita talk in terms of Blockies yang pergi timbang, dapat sikat bawa balik, sesetengah dia orang timbang, tak semestinya dia dapat apa yang dia nak. Betul. Saya pernah tengok Mamat ni timbang, walaupun data dia semua betul, dia bawa balik satu kes baru keluar. Satu kes. So itu macam mana pula kita nak label kalau dia nak jual satu item dia. So benda-benda macam tu lah. So pada saya kalau dia biasanya game hunter ni, dia akan tunjuk apa yang dia dapat. Di sebalik tu berapa yang dia rugi tu kita tak tahu. Kadang-kadang dia orang ada yang hunter ni hunt for fun. Dia betul-betul nak fun je. Betul. Dia nak orang kata apa, excitement. Bila dia buka, weh aku score. Dia nak benda tu. Dia bukannya nak main sangat benda tu, dia bukan nak flip sangat dia kepada duit. Kadang-kadang apa harga yang dia orang ambil tu semata-mata untuk cover cost dia orang balik. Betul. Itu je. Sebut pasal timbang bang, saya pernah timbang tau. Saya pergi kedai buku. Popular saya. Saya keluarkan timbang, saya timbang. Memang bacaan tu, apa yang saya tengok tu, bacaan tu sama yang apa yang saya tengok video. Balik rumah makan. Kena tipu. Lepas tu kadang-kadang kalau roll ataupun kita panggil roll lah, ataupun diorang punya ni kan, sebagai hunter ni diorang ada role diorang sendiri. Contoh macam someone yang busy, contoh yang dia sangat-sangat busy, tapi dia nak collect, tapi dia tak ada tempat, dia tak ada masa nak pergi timbang satu-satu, nak pergi hunt satu-satu. Betul. Kan? So hunter-hunter ni lah yang akan menolong dia dapatkan barang tu. So everyone they have their own role untuk apa dalam game-game collectible ni. It depends lah. So soalan nombor 2, macam mana abang tentukan harga supaya benda ni orang lain tak ambil kesempatan? Untuk semua abang yang abang jual, tak kisahlah blind box ke apa benda ke yang abang jual sekarang. Follow market price lah. Market price macam contoh kalau macam Blockies sendiri, kita dah tahu dalam website Blockies, dalam contoh Speedmart, basically dia ada harga lantai dia berapa. Just follow je lah. Kenapa dia orang letak harga tu, because dia ada reason. Dalam dunia ni apa yang terjadi dia ada reason dia. Betul. Tak mustahil benda tu terjadi saya saja. Kau minum kau dah sebab kau dah harga. Betul. So kenapa Blockies letak harga yang lantai yang kau kena follow? Sebab dia tak nak engkau tanggung kos rugi tu jauh.
Dia ada sebab dia. Faham? So kita follow je harga asal. Tak payahlah kita nak tolak sana, tolak sini. Macam tu. So follow je harga. Okay. Faham. Okay, yang nombor 3. Pernah tak kena kecap sebab markup? Tak ada rasanya. Tak ada? Tapi belakang-belakang rasa ada. Itu biasa. Kalau depan-depan orang tak kecam, tapi belakang ada. Kau tengok bicep besar daripada aku. Aku punya besar tapi dia besar lagi. Kena cakap belakang tu biasa. Kita tak boleh nak puaskan hati orang. Tapi yang cakap belakang yang orang ni cerita dia kan, kena cakap belakang ni dah biasa kan. Yang mana cakap belakang ni datang cari balik saya. Betul? Dah lah. Betul? Itu normal. Dia cakap belakang, dia tak tahu mata-mata dia beramai kat dalam. Betul tak? Datang cari balik sebab apa? Bang, tolong ajar saya berniaga boleh bang? Saya tak cakap saya pandai, tapi saya tahu apa yang kena buat, apa yang tak kena buat. Betul. Okey. Untuk yang keempat, pernah tak ada konflik dalam diri untuk rebut stok dengan kolektor lain? Kau tak pernah? Tak pernah. Memang tak pernah rebut stok tu. Sebab supplier banyak, pandai cari supplier lah. Yalah. Jangan. Sampel besar. Dia kalau ambil blokis China, tembok besar tu dia punya. Jangan rebut stok. Jangan rebut stok. Supplier banyak, pandai tak pandai cari je. Dah, ni last soalan untuk segmen ketiga ni bang. Abang rasa patut ke ada limit untuk geng-geng scalper Tak untuk ada. beli dalam live ke apa semua? Dia beli pakai duit. Lain lah kalau dia ambil tak pakai duit. Sebelum ni pernah jadi isu Nemesis. Ingat? Betul? Okey. Claim banyak. Mana janganlah tinggal orang belakang sikit. Untuk claim Nemesis pun kau pakai duit, nak beli satu kes. Betul? So lantak dia nak claim apa, dia pakai duit. Dia bukan tak pakai duit. Dia kalau yang pasal yang klaim-klaim banyak-banyak ni, saya ada satu idola tau. Saya tahu bujuk. Ya Allah bang. Apa dia punya trademark dia? Sikit-sikit, lama-lama banyaklah. Bujuk. Kalau bujuk tengok video ni, kalau nak kena interview bagi tahu Roger bujuk Bujuk. Bujuk memang idola saya. Dia kalau claim, ya Allah, tak pernah sikit. Memang banyak gila. Tapi kau tengoklah dia punya spend. Bujuk memang tak tahu ada kerja apa. Rasanya kilang duit belakang rumah. Itu pasal. Tapi kalau dia suruh dia buka kedai, boleh tu. Boleh. Bujuk kalau tengok video ni, contact. Okay kan, itu saja untuk segmen ketiga. Kalau korang nak air Nedef, minum air Nedef ni, korang boleh datang dekat Tambun, Ipoh. Dia ada dekat kedai apa nama kawasan ni? Depan syurga. Depan syurga. Heaven depan. Oh ya, depan tu heaven. Aku tak tahu. Aku first time datang sini. Dulu dia buka dekat Meru. Aku tak pernah sampai kat Meru. Padahal pergi dekat rumah saudara aku kat Meru tu ada je. Tapi tu dekat Tambun juga aku datang. Okey. Kalau korang nak minum air kopi Abang Nedef Bancur, korang boleh datang kat sini kat Tambun.